Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 141. Muka surat 141. Bulan lepas kita baca satu hadis yang panjang. Hadis riwayat daripada Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu. Hadis itu menceritakan dua orang sahabat, iaitu satu nama dia Yahya bin Ma'mar. Yahya bin Ya'mar dengan Humaid bin Abdul Rahman. Mereka ni dua-dua orang Basrah. Saya flashback balik sikit. Satu hari Yahya dengan Humaid mereka nak pergi ke Madinah. Kebetulan pada masa tu di Basrah, tempat mereka duduk ni, ada satu orang ulama. Ada satu orang ulama besar. Nama dia Ma'bad Al-Juhani. Dia ni tak macam mana, tiba-tiba telah terpengaruh dengan satu idea, satu ideologi, satu akidah yang dinamakan akidah Qadariyah. Dia ulama, dia satu orang yang hafaz Quran, dia satu orang yang faham tentang isi kandungan Quran, dia satu orang yang sangat faham agama, tapi tak macam mana tergelincang. Maka akhirnya Ma'bad Al-Juhani yang pada awalnya adalah ulama besar, tiba-tiba dia sudah tersilap kerana berfaham dengan faham Qadariyah. Kita dah cerita bulan lepas, Qadariyah ni di antara benda yang paling teruk. Kesilapan paling teruk yang dibuat oleh golongan Qadariyah ini ialah dia menafikan qada dan qadar. Dia kata mana ada qada dan qadar? Mana boleh Tuhan takdirkan orang ni nak jadi lagu ni. Tak boleh, dia kata. Apa yang jadi kepada orang-orang ni bukan kerana Tuhan takdir dia jadi lagu tu. Dia kata, tapi memang dia pergi buat benda tu, maka jadi macam tu dekat dia. Kerana dia ni tak jaga kesihatan, maka dia sakit. Dia tidak ditakdirkan Allah untuk sakit. Itu faham Qadariyah. Dia menafikan qada dan qadar Allah. Bahkan Qadariyah kata, Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia tak tahu apa nak jadi. Sehinggalah apabila satu-satu benda tu jadi, baru Tuhan tahu benda tu jadi. Ini faham Qadariyah yang sesat. Apabila dua orang sahabat ni, Yahya bin Ya'mar dengan Humaid bin Abdul Rahman ini pergi ke Madinah, mereka daripada awal dah mereka bercadang. Mereka kata, kita sampai di Madinah ni, kita cari sahabat Nabi. Kalau kita dapat jumpa siapa-siapa daripada kalangan sahabat Nabi yang terkenal ni, kita tanya mereka, apa pendapat mereka tentang golongan Qadariyah yang ada di Basrah ni. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apabila Yahya dengan Humaid sampai di Madinah, kebetulan jumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jumpa dengan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia keluar masjid, mereka sampai jumpa di pintu masjid. Maka dandan dua-dua orang ni, Yahya dengan Humaid ni pikapit Ibnu Umar. Pikapit bagi Ibnu Umar duduk tengah. Terus mereka tanya dia, mereka kata, Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, di tempat kami sana, di Basrah sana, ada satu golongan baru yang dibawa oleh Ma'bad Al-Juhani. Dia menolak qada dan qadar ni. Macam mana cerita dengan orang yang tolak qada dan qadar ni? Maka jawab Ibnu Umar, dia kata, aku tak mau terlibat dengan golongan ni. Dia jawab macam tu. Aku tak mau sangkut dengan mereka ni. Aku tak sokong mereka dan mereka pun jangan main dekat aku. Aku tak terlibat dengan golongan ini.
Bahkan aku nak bagi tahu dekat kamu, kamu tolong balik habang dekat mereka. Kata Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab ni. Dia kata bahkan tolong bila balik, tolong habang dekat mereka. Kalau sekiranya mereka ada mai sebesar bukit Uhud, mereka guna mai tu untuk sedekah pada jalan Allah, Allah tidak terima sedekah itu. Kemudian Ibnu Umar sambung penerangan dia tadi dengan hadis Jibril yang kita baca sekerat bulan lepas. Kata Ibnu Umar, pernah sekali bapa aku cerita dekat aku. Bapa aku kata dia tengah duduk dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar, bapa kepada Abdullah bin Umar. Dia duduk di dalam kuliah ilmu Nabi SAW. Tengah duduk, tiba-tiba masuk mai satu orang laki-laki berpakaian serba putih. Rambut dia hitam, cukup cantik. Tidak nampak pada laki-laki ini tanda-tanda dia ni satu orang yang musafir jauh. Tapi dia satu orang laki-laki yang kami tak kenal. Sayyidina Umar kata begitu. Satu orang yang kami tak pernah tengok dia, tiba-tiba dia sampai pakaian putih bersih. Kalau dia mai daripada satu musafir jauh, baju dia ada kotor. Dia ni baju langsung tak kotor, putih bersih. Rambut dia hitam, berkilat, cukup cantik. Rambut tak teronyih, tak ada apa. Macam orang tempatan. Tapi kalau dia orang tempatan, kami kenal. Dia ni bukan orang tempatan. Nak kata dia musafir, tak nampak macam dia musafir. Kami tak tahu dia ni siapa. Dia masuk majlis Nabi, Nabi tengah duduk mengajar. Dia masuk, dia main depan sekali, dia lagakan lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Maknanya main duduk depan sekali. Perbuatan dia ni betul-betul menarik perhatian semua orang. Semua orang tu tengok siapa dia ni. Kita tak kenal dia. Dah lambat masuk pergi ke depan. Duduk pula sampai rapat lutut dengan lutut Nabi SAW. Muka surat 141 bawah sekali kita sambung hadis tu. Dia kata Abdullah bin Umar, "Tsumma qala ya Muhammad mal iman?" Qala an tu'mina billah. Kemudian berkata orang muda yang datang itu kepada Nabi. Kata dia, "Ya Muhammad, apa dia hakikat iman itu?" Main-main masuk duduk rapat lutut dengan lutut Nabi, tiba-tiba tanya Nabi satu soalan. Dia kata, "Ya Muhammad," dia kata, "Wahai Muhammad, mal iman? Iman tu apa?" Dia kata. Qala, jawab Nabi SAW, "An tu'mina billah." Nabi kata bahawa engkau percaya kepada Allah. Nabi terang dekat dia. Nabi kata yang kata iman itu ialah nombor satu sekali kamu percaya kepada Allah. Tak percaya Tuhan, jangan main duk habang beriman. Syarat nak kata kamu beriman, nombor satu, kamu percaya dengan Allah. Maknanya, kalau kamu betul-betul percaya dengan Allah, apa Allah kata kamu percaya, kamu tak ada bangkang, kamu tak ada tanya balik, kamu tak ada tidak yakin dan sebagainya, semua tak ada. Sebaliknya kamu yakin sepenuhnya apa yang Tuhan kata. Itu maknanya kamu percaya kepada Allah. Dia kata iman yang dibangsakan pada syarak itu ialah percaya kepada Allah dan barang yang lagi akan disebutkan di sini. Maka percaya Allah itu tentulah dengan hati dan diakui dengan lidah. Dia kata yang kata percaya kepada Allah itu ialah mulut mengaku asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan mulut aja kata, hati meyakini apa yang mulut kata. Itu iman, dia kata. Bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa pada zat dan esa pada sifat dan esa pada af'alnya. Dia ni kalau tuan-tuan nak tengok huraian, kena baca kitab usul, kitab tauhid. Dia akan terang apa maksud satu-satu ni. Panjang cerita ni. Bersifat ia, yakni bersifat Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersifat dengan sifat kamalat. Dia kata, kamal makna dia sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tak ada benda, tak ada cacat celah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh lah kalau ada orang kata, saya pernah dengar satu orang dia kata, dia nak bercakap tentang manusia. Dia kata manusia ni, dia kata betul tak Ustaz? Dia kata manusia ni mana ada yang perfect? Dia kata
Saya kata betul. Manusia tak ada yang sempurna, tak ada yang perfect. Tak, dia kata bukan manusia saja, dia kata Tuhan pun tak perfect. Dia kata, ini tak betul. Saya kata dia yang tu tak betul. Tak, nanti dia nak terang kat kita. Dia kata kalau betul Tuhan ni perfect, Tuhan ni sempurna, dia kata pasal apa ada lahir mai budak-budak cacat? Betul tak betul? Ustaz dia kata, manusia ni semua Tuhan buat. Betul tak betul? Saya kata betul. Baik, kalau Tuhan buat, macam mana boleh ada defect? Dia kata. Kalau betul Tuhan ni perfect, dia mesti zero defect. Dia kata. Oh, dia punya hujah. Dengan nampak tu kira macam dia berkeyakinan dengan apa yang dia kata. Dia kata kalau Tuhan ni perfect, kalau Tuhan ni sempurna, dia kata macam mana Tuhan boleh cipta satu orang cacat, keluar-keluar main kaki tak ada, keluar-keluar main tangan tak ada, keluar-keluar main mulut rabit, keluar-keluar main bisu, keluar-keluar main, dia kata ni menunjukkan Tuhan mencipta manusia, Tuhan pun tak perfect. Oh, saya kata yang tu tak betul. Yang tu tak betul, lah ni apa pun hang istighfar dulu, astagfirullahalazim, hang mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat lagi saya cerita. Tuan-tuan, otak manusia kalau sekiranya tidak dikawal oleh wahyu, dia terjun parit, dia terjun jauh, dia lompat masuk dalam api. Tapi manusia apabila otak dia, akal dia dikawal oleh wahyu, dia tak jadi melelong, dia tak masuk gaung, dia tak masuk parit, dia tak pergi rempuh api. Apabila manusia cuba nak fikir semata-mata bersandar kepada otak yang dia sangka otak dia pandai sangat tu, maka akhirnya rugi akan menemui dia, malapetaka akan menimpa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha perfect, maha sempurna. Kalau Allah takdirkan manusia tu keluar cacat, kecacatan itu bukan menunjukkan Allah tidak sempurna, tetapi kecacatan itu satu ujian kepada ibu bapa yang menerima anak itu. Allah buat main ujian bukan dalam bentuk yang macam tu saja. Allah boleh buat main ujian dekat manusia ni dalam 1001 macam bentuk dia boleh buat main. Allah boleh buat main dekat manusia ni ujian 1001 macam bentuk. Allah boleh main satu benda yang manusia tak pernah sangka, Allah boleh buat main kat dia. Benda tu ujian bagi dia. Ujian tidak menunjukkan Allah tidak sempurna. Sebaliknya manusia yang tak boleh menerima ujian itu, dia tidak sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maha suci Allah daripada jisim dan tiada menyerupai dia dengan baharu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada berjisim macam manusia, ada bentuk tubuh badan dan sebagainya. Allah maha suci daripada apa yang ada pada makhluk dia. Allah tidak serupa makhluk. Bila kita belajar dalam ilmu tauhid, dia akan bagi tahu dekat kita satu ungkapan. Dia kata laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala ni tak ada satu benda pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Dia kata tak ada satu pun benda dalam dunia ni serupa dengan Tuhan. Sama ada benda tu benda yang kita biasa tengok, ataupun benda tu benda yang kita angan-angankan, benda yang kita bayang-bayangkan, semua tu bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Bawah tu semua huraian tentang dia. Tonton terus tengok bawah. Wa malaikati. Dia kata dan percaya akan segala malaikat. Rukun iman yang kedua, dia kata percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat itu sesungguhnya kita percaya bahawa malaikat itu jisim nurani, boleh merupa sebarang rupa yang dikehendaki. Malaikat ini jisim, tetapi bukan jisim macam tubuh badan kita. Dia jisim nurani. Dia jisim dalam bentuk cahaya, dalam bentuk nur. Dan malaikat ni Allah izin kepada dia. Dia boleh merupa dalam berbagai-bagai rupa yang dikehendaki oleh dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran malaikat pernah turun jumpa Nabi SAW dalam rupa orang. Malaikat pernah turun jumpa Nabi SAW atas rupa dia yang asli. Malaikat biasa turun dalam berbagai-bagai rupa. Maka
dia adalah makhluk Allah yang diizinkan untuk bertukar rupa dalam apa rupa yang Allah mahu. Maka maknanya, yakni makna percaya ke malaikat itu ialah percaya ada mereka itu sebagaimana disifatkan mereka itu oleh Allah dengan firman-Nya, iaitu hamba-hambanya yang mulia. Malaikat Allah Al-Muqarrabun ini, malaikat Allah ni dia ada dengan kita. Malaikat Raqib dan Atid, dua ada kiri kanan kita. Yang tu kena percaya. Manusia yang percaya kepada wujudnya malaikat Raqib dan Atid di sebelah kanan dan kiri dia tak akan buat benda jahat. Dia tak akan buat benda salah. Sebab dia tahu, dia tak boleh lari daripada kawalan malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dok pergi buat jahat ni, dia macam tak percaya kepada malaikat tu jaga kiri kanan dia. Maka yang dikatakan beriman kepada Allah itu ialah yang kedua, dia percaya kepada malaikat. Maksudnya dia percaya ada malaikat Raqib dan Atid duk kiri kanan dia. Begitu. Yang ni percaya bahawa ada mereka itu. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya malaikat itu dijadikan Allah Azza wa Jalla daripada nur. Malaikat dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Tiada terhinggakan bilangan mereka itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tentang bilangan sebenarnya. Malaikat ni banyaklah. Jadi jangan duk ingat kata malaikat maut ni ada berapa. Kalau kata malaikat maut ni ada satu saja, dan dia mai cabut nyawa orang di seberang jaya, lepas itu dia terus menyeberang pergi ke Indonesia kerana nak cabut nyawa di sana, dan bergerak pergi. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ni ada banyak, saya kata. Malaikat Allah ni banyak, berapa banyak bilangan dia, Allah yang mengetahui. Tak ada siapa tahu tentang bilangan malaikat. Dan mereka itu ada berbagai-bagai macam. Disebutkan orang daripada sepelik-pelik malaikat yang dijadikan Allah, iaitu seperduanya daripada api dan seperduanya daripada air beku. Itu dia. Ada datang satu riwayat menceritakan ada di kalangan malaikat itu Allah jadikan daripada sebahagiannya daripada air beku, sebahagian daripada api. Maka tiada api itu boleh menghancurkan air beku dan tiada air beku itu boleh memadamkan api. Ada yang Allah buat macam ni kerana nak tunjuk kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana jin juga. Dia kata wa khalaqal janna min marij. Dan dicipta jin itu daripada marij, daripada percikan api. Api semata-mata tu iblis, syaitan. Percik bunga api di ujung api itu jin. Dan dijadikan jan, maksudnya plural kepada jin. Jin seekor. Jan maksudnya banyak ekor jin. Maka dijadikan jin-jin ini min marij. Dia kata daripada percikan api. Ini semua ada cerita tentang benda. Dan malaikat-malaikat itu mengucap tasbih akan Allah. Dan menyucikan Allah. Dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata malaikat ni, dalam Quran Tuhan kata, La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka sekali-kali tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak derhaka Allah atas apa yang Allah perintah kepada mereka. Tuhan suruh sujud, maka dia sujud. Seumur-umur hidup dia sujud. Tuhan perintahkan dia berdiri, maka seumur-umur hidup dia berdiri. Ada di kalangan malaikat yang ditugaskan begitu rupa. Dan sekali-kali tidak bantah mereka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepelikannya, sesungguhnya telah dibahagikan Allah Subhanahu Wa Taala akan makhluknya itu 3 bahagi. Satu bahagi dijadikan mereka itu akal serta tidak bersyahwat. Makhluk Tuhan ni ada 3 macam. Hak satu, dia kata ada akal, nafsu tak ada. Maka mereka itu ialah malaikat. Malaikat, dia ada akal. Nafsu tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Dan satu bahagi dijadikan mereka itu bersyahwat dan tidak berakal. Satu bahagian lagi makhluk Tuhan ni, kira nafsu aja, akal tak ada. Maka ia itu segala menatang. Menatang ni nafsu ya. Hidup dia kira nak makan, kemudian nak memuaskan nafsu syahwat. Itu aja. Yang kita menatang ni, akal tak ada. Dan satu bahagi dijadikan mereka itu berakal dan bersyahwat. Ada satu lagi makhluk Tuhan ni, akal pun Tuhan bagi, nafsu pun Tuhan bagi. Maka mereka itu ialah anak Adam, manusia.
Maka siapa yang mengalah akalnya atas nafsunya, siapa yang akal dia menang ke atas nafsu, maka adalah ia serta malaikat. Dia kalau akal dia boleh kontrol nafsu dia, dia berserta dengan malaikat. Baguslah. Dan siapa yang mengalah syahwatnya atas akalnya, maka adalah ia serta menatang. Siapa yang nafsu menang, akal dia tewas, akal dia kalah, ikut nafsu aja, dia ini sama dengan menatang. Ini yang kata manusia. Kemudian sambung, dia kata masalah percayakan kepada segala kitab Allah. Sesungguhnya sabda Nabi SAW, wa kutubih. Rukun iman yang ketiga ialah percaya kepada kitab-kitabnya. Maka makna iman dengan kitab itu, iaitu percaya bahawasanya ia, yang Quran itu ialah kalam Allah yang diturunkan ke atas pesuruhnya alaihi wassalatu wassalam. Percaya bahawa Quran, percaya bahawa Taurat, percaya bahawa Zabur, percaya bahawa Injil, percaya bahawa Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa dan sebagainya, semua ni kitab yang Tuhan buat turun. Kita kena percaya bahawa kitab-kitab ni adalah kalam Allah yang Allah buat turun dekat Nabi-Nabi pilihan dia. Kena percaya begitu. Dan tiap-tiap barang yang dikandungnya itu semuanya hak. Kita kena percaya bahawa semua ayat yang ada dalam Quran itu betul. Jangan ada duk ingat ada ayat dalam Quran ni tak betul, tak tepat, tak kena, tak sesuai, tak mahu. Semua ayat yang ada dalam Quran kita mesti yakin semua tu betul dan sesuai. Begitu. Maka bilangan kitab yang diturunkan Allah ke atas segala rasulnya itu 100 sahifah dan 4 kitab. Yang kata suhuf. Suhuf. Kita dah baca dalam Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf maksudnya kitab-kitab. Sahifah maksudnya satu. Suhuf maksudnya banyak. Diturunkan 100 suhuf dan 4 kitab. Maka yang terpilih daripada sekalian kitab itu, daripada Taurat, Zabur, Injil, Quran tu, maka yang terpilih daripada sekalian kitab itu 4 buah. Dan yang terpilih daripada 4 buah itu Quran. Daripada 100 suhuf dan 4 kitab ni, daripada semua tu yang terpilih ialah Quran. Dan yang terpilih daripada Quran itu ialah Fatihah. Dan dijadikan pilihan daripada pilihan daripada pilihan. Fatihah ni adalah surah yang dipilih daripada yang tak dipilih. Daripada yang tak dipilih. Daripada 100 suhuf dan 4 kitab dipilih Quran. Daripada Quran yang ada macam-macam surah itu dipilih surah Al-Fatihah. Makna dia adalah surah pilihan. Pilihan daripada yang dah terpilih. Begitu, saya kata. Dan namanya Fatihah. Dan juga nama dia Syafiah. Dan juga nama Fatihah itu Kafiyah. Dan Raqiyah. Dan Waqiyah. Dan Al-Kanzu. Dan Al-Asad. Nama Fatihah ni saja macam-macam. Dan baginya ada 30 nama. Fatihah itu saja disebut 30 nama bagi dia. Maka banyak nama itu menunjukkan atas kemuliaan yang dinamakannya itu. Al-Kanzu. Misalnya Al-Kanzu makna dia khazanah. Khazanah. Dalam surah Al-Fatihah itu terkandung segala khazanah Quran. Maka dia dipanggil Al-Kanzu. Khazanah. Baik. Dia kata masalah. Percayakan sekalian pesuruhnya. Telah bersabda Nabi SAW. Wa rusulih. Ini rukun iman yang seterusnya ialah percaya sekalian pesuruh Allah. Maka makna iman dengan pesuruh Allah alaihi wassalam itu iaitu percaya dengan barang yang didatangkan oleh mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata percaya dekat rasul ni ialah semua hadis Nabi yang sudah pun dibuktikan sahih, maka kita kena pakai itu. Bukan semata-mata yang dikatakan percaya kepada Rasul ini bila pergi Madinah sampai depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bukan setakat tu aja. Itu pun disuruh tapi bukan setakat tu aja. Bukan setakat bila sampai di Madinah tu lompat pergi masuk, pergi pegang pintu pagar tu, duduk hantuk kepala di derjak pintu pagar makam Rasulullah tu, duduk teriak, duduk panggil nama Nabi ya Rasulullah. Bukan itu cara dia.
Bukan cara dia bila jumpa, nampak saja makam Rasulullah, lompat pergi ambil sapu tangan, duk lak. Dia rejak besi grill yang duk tutup makam Rasulullah tu, sapu tangan tu balik di situ macamnya duk bubuh bawah bantai. Bukan itu cara dia yang kata sayang dekat Nabi ni, yang kata percaya kepada Nabi ni. Bukan itu cara dia. Bukan bila sampai di depan makam Rasulullah tu duk menghadap makam, duk angkat tangan, duk baca doa dan sebagainya. Bukan itu cara dia. Sebaliknya lebih daripada tu. Selain daripada kita bercita-cita dalam hati, kita tak dan jumpa Nabi. Kita bercita-cita kok sekali dan pergi ziarah makam Nabi. Bila sampai di depan makam tu, bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Khalilallah. Katalah apa pun. Selamat ke atas kamu ya kekasih Allah. Selamatlah ke atas kamu wahai kekasih Allah. Kata, itu disuruh. Tapi lebih daripada tu apa dia? Dia kata percaya sekalian yang disebut oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, iaitu percaya dengan barang yang didatangkan oleh mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca Quran yang kita baca hari ini, maka semua ayat Quran itu betul. Apa yang Nabi kata yang hari ini dibukukan sebagai hadis dia, maka semua itu betul. Itu makna kita beriman kepada Nabi. Dan bahawasanya rasul-rasul dan nabi-nabi itu adalah sebaik-baik makhluk. Kita kena yakin benda ni. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk terbaik. Tak boleh ada dalam hati orang Islam hari ini ragu terhadap kebaikan Nabi. Tak boleh. Tak boleh duk ingat dalam hati ni apa Nabi ni. Dekat kita dia doa abang kata kahwin tak boleh lebih pada 4. Tapi dia sendiri berbelah bini. Tak boleh ingat macam tu. Ingat macam tu bermakna kita meragui Nabi sebagai manusia terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ingat tak baik pada Nabi. Begitu. Dan telah memilih dia akan mereka itu. Kita mesti yakin bahawa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni Allah pilih dia. Allah pilih, bukan rakyat gitu. Dan dia kata dipeliharanya mereka itu, yakni Nabi-Nabi itu daripada berbuat kesalahan. Sudahlah Allah pilih Nabi Muhammad jadi Nabi, Allah pelihara Nabi daripada buat kesilapan. Dan suka dan redha ia, yakni Allah akan mereka itu. Allah sangat redha kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain juga. Allah sangat redha dekat Nabi-Nabi. Dan dijadikannya mereka itu orang-orang yang kepercayaan atas agamanya dan di atas tauhidnya. Dan Allah letak 100% kepercayaan kepada Nabi-Nabi untuk nak membawa agama dia. Dan dijadikannya mereka itu barakah dan kepercayaan bagi makhluk di dalam bumi. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni, dijadikan Allah barakah. Bukan sahaja barakah atas perutusan dia, tetapi barakah tubuh badan dia. Kita tu cerita banyak kali dah. Kita cerita banyak kali dah bagaimana Anas bin Malik, bila dia nak mati, dia pesan. Dia pesan dua benda. Satu, dia pesan tungkat dia. Tungkat yang Nabi bagi hadiah kat dia masa Nabi hidup. Tungkat tu dia pesan. Bila nak kafan dia esok, kafankan bersama dengan tungkat yang Nabi hadiah dekat dia. Kerana barang hak Nabi bagi ini pun ada keberkatan dia. Dia ada simpan selai rambut Nabi SAW. Mulanya banyak. Lepas Nabi wafat, orang jumpa dia, orang minta dia bagi satu dekat orang semua. Sampai last sekali tinggal selai rambut Nabi dekat dia. Sebelum dia mati, Anas bin Malik yang mati umur dekat 100 tahun ni, Anas pesan dekat anak dia, dekat orang-orang kawan-kawan dia. Dia kata, aku mati esok, rambut Nabi ni letak bawah lidah aku, kebumikan sekali dengan aku. Maka berdasarkan kepada keterangan-keterangan ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ittifaq, sepakat mengatakan tubuh badan Nabi seluruhnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan keberkatannya. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata kat kita di sini, dia kata Nabi SAW adalah manusia yang paling berkat dan paling kepercayaan di kalangan makhluk yang ada di bumi. Dan dijadikannya mereka itu orang-orang yang memberi syafaat lagi diridainya. Itu dia. Nabi SAW diizinkan Allah boleh bagi syafaat, boleh tolong kita di akhirat itu.
Dan kita baca hadis di mana baru ni? Di Taman Kerian baru ni. Bagaimana apabila manusia disuruh lintah titi siratal mustaqim. Bila manusia disuruh lintah titi siratal mustaqim itu, Nabi kata di kiri kanan titi itu ada duri-duri yang tajam. Sentiasa duk patuk orang yang duk lintah titi ni. Langkah aja patuk, mai kiri patuk, kanan patuk, duri yang tajam duk patuk. Kekerapan patukan itu berdasarkan kepada amalan orang yang lintah itu. Kalau sekiranya dia orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamat dia daripada kena patuk dengan besi-besi tajam di kiri kanan titi siratal mustaqim itu. Kalau dia satu orang yang penuh dengan danur dosa, maka dia kena patuk kuat, maka tiap-tiap kali kena, maka jatuh bergedebak, isi dia ke dalam neraka di bawah siratal mustaqim itu. Manakala Nabi SAW pula pada masa tu duduk di tepi titi siratal mustaqim ni. Nabi duduk di tepi itu. Nabi cuma kata Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Nabi kata, Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Nabi nak bagi syafaat, nak bagi pertolongan kepada umat dia yang duduk lintah titi siratal mustaqim ni. Maka syafaat ini adalah satu kurnia Allah yang istimewa kepada para Nabi. Dan lagi makbul akan syafaatnya. Lagi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, kalau dia angkat tangan minta masa di padang mahsyar esok, makbul permintaan dia. Itu dia tuan-tuan. Betapa perlunya kita hari ini ingat kepada Nabi. Mudah-mudahan esok Nabi ingat kepada kita. Setidak-tidak ingat pada Nabi, kita selawat dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setidak-tidak selawatnya begitu. Setidak-tidaknya bila orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dandan sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu. Dia kata, dan mereka itu rahmah. Yang dikatakan Nabi-Nabi ini rahmat, pembawa rahmat. Dan dengan mereka itu mendapat rahmat ahli bumi. Contoh orang duduk di masjid banyak-banyak ayat ni. Cerita tentang Nabi Muhammad itu rahmat kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Dia kata, maka salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah selawat dan salam ke atas mereka itu, yakni ke atas Nabi-Nabi itu seluruhnya. Dan bilangan mereka itu 124,000 orang Nabi. Itu dia. Seperti mana mai dalam satu riwayat, dia kata bilangan Nabi yang ramai-ramai ini 124,000 orang. Dan awal mereka itu Nabi Adam dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Daripada 124,000 itu 25 rasul yang dipilih. Begitu. Dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala utuskan mereka itu kepada makhluk supaya memberi petunjuk agar mereka itu pada jalan yang hak. Nabi-nabi ini mai pasal nak pimpin kita tunjuk jalan betul. Itu aja. Nabi tak minta upah, Nabi tak minta duit, Nabi tak minta orang hormat dia, Nabi tak minta sanjungan, Nabi tak minta yang ini semua Nabi tak minta. Nabi tidak ada kepentingan di dalam dakwah dia. Nabi SAW tidak ada kepentingan di dalam dakwah dia. Sebaliknya, dia hanya mai kerana nak tunai perintah Allah. Suruh Nabi ini pimpin manusia ke jalan betul. Dan menyempurnakan kehidupan mereka itu dan akhirat mereka itu. Dan bahawasanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu benar semuanya pada apa yang dikhabarkannya daripada Allah dan disampaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-Nabi ini kalau dia cakap, semua dia cakap benar, tak ada tipu. Dan sesungguhnya mereka itu telah menerangkan bagi sekalian orang yang mukallaf akan barang yang disuruh agar mereka itu menerangkan. Apa yang Tuhan suruh, itu mereka abang. Dan wajib dihormat akan mereka itu. Dan jangan kita perbezakan di antara seorang pun daripada mereka itu. Walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita mesti kena mengaku bahawa Nabi Isa itu juga salah seorang daripada Rasul dan Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata seterusnya percayakan hari yang kemudian. Soalnya bersabda Nabi SAW, wal yaumil akhir.
Rukun iman yang seterusnya, percaya kepada hari kemudian, iaitu kemudian daripada waktu mati. Yang kata percaya kepada hari kemudian ni bukan maksud nanti kiamat esok baru nak percaya. Percaya daripada hari kita mati itu, itulah hari kiamat bagi kita. Hari kiamat ni, hari akhirat ni, akhir ni makna hari last, hari pengambil. Hari last ni dia ada dua. Satu hari last untuk kita, satu lagi hari last untuk alam seluruhnya. Maka hari last untuk kita adalah hari kita mati. Hari kita mati itu hari akhirat untuk kita. Hari semua orang mati itu hari akhirat untuk seluruh alam. Maka bermula cerita akhirat ini seawal matinya satu orang manusia. Mula bagi dia. Bagi kita tak lagi, tapi bagi kawan kita yang dah mati, dia dah mula dah hari akhirat dia. Pasal itu Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata, sesungguhnya kubur adalah awal rumah bagi alam akhirat. Kubur tu merupakan permulaan kepada alam akhirat. Begitu. Dia kata, ataupun waktu berimpun sampailah kepada masa yang tiada kesudahannya. Dan bagi orang yang tak mati, sampailah tibanya hari kiamat. Tiup sangkakala, tiba-tiba langit pecah belah, runtuh turun, bumi terbelah, ayam pecah keluar daripada bumi, bukit bukau berterbangan. Kita dah baca dalam Quran. Dah baca dalam Quran. Bagaimana bukit-bukit pun Allah jadikan dia berterbangan seperti kabu, seperti kelkatu. Manusia pun berterbang, bercamuk dan sebagainya. Semua tu menunjukkan sudah berlakunya hari akhirat untuk alam. Siapa yang ditakdirkan Allah panjang umur sampai dia sempat tengok macam mana berlakunya akhirat, macam mana berlakunya hari kiamat, maka itulah bermulanya akhirat bagi dia. Ataupun sampai pada masa masuk syurga bagi ahli syurga dan masuk neraka bagi ahli neraka. Maka yakni percaya kepada hari yang kemudian itu adalah percaya akan wujudnya hari itu, dan percaya dengan sekalian yang melengkapi atasnya. Yang melengkapi atasnya apa dia? Start daripada mati, lepas itu nak kena hidup balik, cerita pasal tiup sangkakala, cerita pasal bangkit daripada kubur, cerita pasal padang mahsyar, cerita pasal matahari turun sejengkai atas kepala, cerita pasal manusia tenggelam dalam peluh, ada pakai buku ladi, ada pakai lutut, ada pakai pinggang, ada pakai batang hidung dan sebagainya. Semua cerita ni melengkapi cerita tentang akhirat. Semua tu kita kena percaya. Dia kata. Dan ada pun sebab dinamakan hari kemudian kerana ia adalah kesudahan kepada segala hari. Dialah last kepada hari semua. Kemudian dia kata masalah percayakan qadar baik dan jahat. Yang ini percaya kepada qada dan qadar. Sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, wal qadari khairihi wa syarrih. Maksudnya dan percaya qadar baik dan jahat. Maka makna beriman dengan qadar itu iaitu engkau i'tiqadkan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan akan baik dan jahat sebelum dijadikan makhluk itu. Ini kena percaya. Tuhan dah takdirkan semua apa yang nak jadi ini sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Tapi Allah menentukan apa yang nak jadi ini berdasarkan ilmu Allah. Bukan Allah zalim, bukan Allah bagi jadi satu orang manusia A ni dijadikan Allah untuk jadi kapiak sampai mati. Dah, bukan macam tu. Allah tidak takdirkan dia ni beranak main nanya aja, hidup-hidup sampai mati kapiak. Allah tidak takdir begitu. Allah takdirkan dia lahir, kemudian dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi akal, Tuhan bagi semua benda dekat dia. Dia boleh belajar, dia boleh menilai, dia boleh reti semua benda. Setelah dia belajar, dia menilai, dia reti semua. Apa pilihan dalam hidup dia? Kalau dia pilih untuk jadi kafir, maka Allah mentakdirkan dia mati kafir. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu didahului dengan ilmu Allah. Allah tahu dah, dia ni aku bagi jadi, dia ni akan jadi orang pandai. Tapi walaupun dia pandai mengaji di atas dunia sampai PhD, ambil sampai 2-3 PhD, dia pandai, tapi dia tak pandai nak menilai di antara kebenaran Islam dan kesesatan agama lain. Dia tak pandai. Dia tak erti nak pilih Islam sebagai jalan hidup dia. Dengan pilihan dia itu, Allah takdirkan dia mati kafir. Jaga, banyak orang terpelecok orang ni. Dia terpedaya. Dia duk ingat Tuhan yang mentakdirkan apa juga benda nak jadi. Dah. Tuhan takdirkan berdasarkan ikhtiar dia. Tuhan takdirkan apa nak jadi ke dia.
Kita duk baca dah tuan-tuan sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah ni macam mana? Allah ni dia tahu dah. Benda tak jadi lagi pun dia tahu dah. Tuhan tahu dah kalau dia ni ditakdirkan lahir keluar atas dunia, dia akan jadi macam mana. Tuhan tahu dah. Tuhan biar tengok dia nak pilih apa. Akhir kepada hidup dia, dia pilih untuk mati kafir. Maka oleh kerana itu pilihan dia, Allah takdirkan itu untuk dia. Allah tak zalim pada dia. Begitu. Dan bahawasanya sekalian kainat itu dengan qada Allah dan qadarnya. Semua makhluk atas dunia ni tertakluk di bawah qada dan qadar Allah. Dan ia, yakni Allah yang menghendaki baginya dan memadai i'tiqad yang jazam. Dengan demikian itu, dengan ketiadaan mendirikan dalil. Benda ni tak payah minta dalil apa. Percaya kata Tuhan lagu tu sudah cukup. Begitu. Masalah qadar ni apa dia? Dia kata, yang dikatakan takdir ni apa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bermula qadar ataupun takdir itu ialah nama barang yang diterbitkan hal keadaannya, ditakdirkan dia daripada perbuatan qadir. Takdir itu kira adalah apa yang dia buat, maka itu yang ditakdirkan pada dia. Dan qada itu ialah menjadikannya. Yang kata qada tu, masa benda tu jadi, masa di situlah pelaksanaan kepada takdir itu. Qada tu makna dia pelaksanaan. Takdir bagi tahu dulu, dia ni esok macam mana, sampai time tu dia jadi. Dia jadi itu, itulah qadanya. Begitu. Kata Al-Khitabi, dan sesungguhnya disangka oleh kebanyakan orang. Yang ni tuan-tuan dengar baik-baik. Dan sesungguhnya disangka oleh kebanyakan orang bahawasanya makna qada dan qadar itu iaitu dikeras Tuhan atas hambanya. Dia banyak orang duk faham takdir ni maksudnya Tuhan tentukan benda tu nak jadi kat dia. Dia dipaksa untuk jadi lagu tu. Begitu. Dan digagahi atas orang, ditakdirkannya dan diqadanya. Banyak orang duk percaya kata dia ni dipaksa untuk jadi macam tu. Banyak orang percaya lagu tu. Padahal bukannya demikian itu. Yang ni seperti yang disangka oleh mereka itu. Dan hanya sahaja makna takdir itu iaitu mengkhabarkan daripada terdahulu ilmu Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang akan jadi daripada usaha hamba itu. Itu dia. Dia ni bila Tuhan takdirkan dia keluar mai atas dunia, dia akan usaha ke arah mana? Kalau ke arah nak jadi orang beriman, maka Tuhan takdirkan dia beriman. Kalau ke arah nak pilih jalan kekufuran, maka Tuhan takdirkan dia kufur. Tuhan takdirkan tu berdasarkan dia nak usaha pergi ke mana, maka Allah takdirkan padan dengan usaha dia. Begitu. Dan dia kata terbitnya dengan takdir daripadanya dan dijadikannya baik dan jahatnya. Puncanya daripada dia sendiri. Maka Allah takdirkan sesuai dengan usaha dia. Begitu. Masalah qadar baik itu apa, qadar jahat itu apa. Sesungguhnya iman, taat dan sekalian amal yang soleh itu adalah takdir baik. Kalau dia jadi orang yang beriman, dia jadi orang baik, dia jadi orang yang banyak buat amal ibadat, maka itu takdir baik untuk dia. Dan bahawasanya kufur, maksiat, menyalahi suruh dan teguh Allah, menyalahi perbuatan jahat itu adalah itu qadar jahat. Kalau dia pergi buat jahat, itu adalah takdir jahat untuk dia. Dia pilih macam tu, Tuhan takdir macam tu dekat dia. Begitu. Itu bawah tu cerita sama juga lah. Sebelah tu pun sama. Cerita pasal qadar, dia ada ulang benda tu lagi. Isbatkan qadar dan dalilnya. Dia nak beritahu kata, tidak perlu kita berpegang kepada dalil. Kerana qada dan qadar ini tidak perlu. Sebaliknya, kita kena beriktikad secara jazab, secara mutlak. Bahawa qada dan qadar ini ada. Begitu aja. Kemudian bawah tu dia cerita qadariyah yang kita dah bincang bulan lepas. Itu ulangan dia. Kemudian muka surat sebelah. Dia kata, qala famal Islam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata orang muda yang datang itu lagi. Dia sambung hadis tadi. Kawah masuk pakai baju putih. Rambut hitam berkilat elok. Main belaga lutut dengan lutut Nabi ni. Dia sambung soalan dia dekat Nabi. Dia kata, mal Islam. Islam ni apa? Sabda Nabi naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu hamba dan pesuruhnya. Islam nombor satu sekali kena mengucap. Tak mengucap, tak Islam. Tuan-tuan tahu dalam Malaysia lah ni berapa ramai orang bukan Islam yang boleh baca Quran dan boleh baca surah Abang Jawi. Saya ada 2-3 orang kawan.
Dia boleh baca Quran. Pasal apa? Pasal dia daripada kecil-kecil duduk dalam kampung orang Melayu. Daripada kecil-kecil dia duduk berkawan dengan budak-budak Melayu kampung ni. Daripada kecil-kecil dia pun kilik muqaddam juga pergi rumah ustaz duk mengajar Quran ni, dan dia boleh baca Quran. Dia duk main cerita kat saya. Saya kata cuba baca. Cuba baca. Saya kata dia baca boleh tak? Dia ambil qul a'udzu birabbil falaq, dia baca. Astagfirullah. Dia kata boleh semua, tak apa kita kata. Oh boleh baca, dia kata boleh. Bukan hafal ustaz, saya boleh baca. Dia kata ustaz buka Quran, saya boleh baca. Kita kata tak apa. Dia boleh. Jawi boleh, dia kata. Jawi no problem, dia kata. No problem, dia kata. Saya ambil tak kata tulisan Jawi, baca, dia baca. Tuan-tuan nak kata apa? Tapi tidak beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata kat dia, sayanglah. Ya? Patut hang ni kena jadi orang Islam. Saya seru hang, mainlah jadi orang Islam. Hang jadi orang Islam, saya kata kat dia, hang selamat akhirat esok. Dia dengar Dia dengar. Pasal benda tu dia biasa dengar. Ada kalau Quran boleh baca, takkan benda tu tak bisa dengar. Saya kata saya seru hang kepada Islam. Mainlah masuk Islam. Hang masuk Islam, hang selamat pada hari yang besar esok ni. Dia dengar. Plus apa dia kata tuan-tuan? Dia kata saya kalau nak masuk Islam, dia kata masa saya duduk mengaji Quran dulu, patut saya masuk dah. Tapi dia kata masa tu siapa pun tak ajak saya masuk Islam. Dia dulu kata lagu tu. Saya kata hak itu lah. Kira hak lah ni. Hak lah ni saya ajak hang masuk Islam. InsyaAllah. La ilaha illallah. InsyaAllah. Jumpa dah. Tuan-tuan, ahli parlimen PAP kawasan Kepung, Dr. Tan Seng Giau. Dia boleh baca surah Abang Jawi. Dia boleh baca surah Abang Jawi. Cakap Melayu pun tak pasal bunyi macam Cina, tapi dia boleh baca surah Abang Jawi. Benda ni atas belajar. Belajar boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi tak Islam dia. Pasal apa? Pasal nak sabit Islam satu orang tu, nombor satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu sabit Islam dia. Masalah dia kata Islam pada syarak ialah menurut dan menjunjung buat segala amal yang wajib lagi yang zahir, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, naik saksi akan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya di dalam wujud melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah dan pesuruhnya, dan hendaklah percaya dengan hati akan segala yang tersebut itu. Dia kata Islam makna dari segi bahasa ialah tunduk, patuh. Islam tu makna dia tunduk, makna dia patuh. Islam juga makna dia selamat sejahtera. Begitu. Maka siapa yang tunduk kepada semua perintah Allah, dia Islam. Islam pada bahasa. Nak jadikan dia Islam pada syarak, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, rukun Islam yang kedua, wa iqamus salah, dan mendirikan sembahyang 5 waktu dengan mendatangkan segala rukunnya dan syaratnya, dan bertekun mengerjakannya di dalam segala waktunya. Dia kata rukun Islam yang kedua kena sembahyang. Sembahyang cara elok-elok, bukan sembahyang sekadar nak melepaskan tanggungjawab supaya tidak berdosa saja. Sebaliknya sembahyang elok-elok, di mana tamakninahnya, di mana rukun-rukunnya disempurnakan dan sebagainya, semua ni kena buat bagi elok. Maka dia mendirikan rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan memberi zakat, yang ini menunaikan sebagai yang disuruh oleh syarak. Kalau dia wajib keluar zakat, dia kena keluar zakat. Tak usah lilit serban besar mana, tak usah simpan janggut panjang mana, tak usah duk pakai jubah hari-hari, tak usah kalau sekiranya zakat tak mau keluar. Sebab dia adalah rukun dalam Islam. Rukun, tuan-tuan, kita kena faham. Bila kata rukun ni apa? Rukun ni maknanya bila tak ada, maka tak ada benda tu. Rukun Islam. Rukun Islam ni apa dia? Dia duk bagi tahu ni. Bila tak ada satu, maka tak ada Islam. Itu maksud dia. Rukun iman. Rukun iman maksud dia apa? Keenam-enam benda tu kena ada kat kita. Tak ada satu, tak ada iman. Itu maksud dia. Maka rukun kena jaga. Wahajjul bait, dia kata. Wahajjul bait, dan juga haji akan Baitullah. Yang ni diqasad akan Baitullahil Haram kerana beribadah dengan beberapa perbuatan yang tertentu.
Baitullahil Haram itu kita mesti qasad dia sebagai satu tempat ibadah kepada Allah. Bukan kita saja nak pergi jogging keliling Kaabah, tapi kita pusing Kaabah itu satu ibadah di sisi Allah. Kena ingat macam tu. Kena ingat macam tu. Ni aku duk pusing ni kerana ini ibadah yang Allah suruh. Kena ingat yang tu. Tentu ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Tuan Abdullah. Tanah liat bab haji dulu. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila disyariatkan haji, dia tawaf sama dengan Nabi. Bila sampai dekat penjuru Kaabah ni, dekat Hajarul Aswad, orang pakai kucup. Dia duduk tengok. Dia kucup juga. Tapi dia kata apa? Dia kata, wahai batu, kalau tidak kerana Nabi kucup kamu, aku tidak akan kucup kamu. Pasal apa? Pasal dia menerima itu ibadah. Pasal ibadah aku buat. Kalau tak ada pasal-pasal, tak ada pasal aku nak dikucup batu ni. Dia kata. Nampak? Dia faham bahawa benda tu ibadah. Dia kata. Dan wasawm Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Yang ni tahan diri daripada makan, minum dan tidak mengisi syahwat mulut. Dan tidak menyempurnakan syahwat faraj. Ataupun barang yang terdiri pada tempat keduanya. Hal keadaannya melawan hawa nafsu. Kerana taat kepada Tuhan sepanjang-panjang hari. Kita puasa kerana taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat dahulu daripada fajar. Syarat puasa fardu, syarat dia mesti niat sebelum terbit fajar. Puasa sunat tak apa. Puasa sunat dah siang dah. Macam hari ni hari Senin. Hari ni hari Senin. Malam ni dia ingat nak puasa tak puasa. Atau esok nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa. Sampai dah cerah dah esok ni. Tak makan apa lagi, tak minum apa lagi, tak buat apa-apa yang membatalkan puasa. Tapi nak puasa dah. Atau nak puasa dah, tengok pukul 9 dah. 9 pagi dah. Tapi tak buat lagi. Benda yang membatalkan puasa tak buat lagi. Dia fikir lagi, pukul 10 sampai pukul 11. Puasa. Niat kata hari ni aku puasa sunat hari Senin. Sah puasa itu. Tapi puasa fardu maksudnya puasa Ramadan ataupun puasa ganti, puasa fardu. Puasa fardu ni dia mesti kena niat sebelum terbit fajar. Tak niat sebelum terbit fajar, siang esok baru nak niat, tak boleh. Tak sah puasa itu. Kalau puasa juga pun boleh lapang dan dahaga saja. Begitu. Qala famal ihsan. Maka kata orang muda yang jumpa Nabi, yang laga lutut dia dengan Nabi itu, dia tanya lagi Nabi. Dia kata, mal ihsan. Maka apakah ihsan ya Rasulullah? Yakni apakah hakikat ikhlas ataupun hakikat memperelokkan ibadah itu? Yang kata ihsan ni apa? Qala, Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tara. Nabi kata bahawa sesungguhnya engkau buat ibadah akan Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Yang kata ihsan tu, bila buat ibadah, rasa macam kita duk nampak Tuhan. Macam kita duk nampak Tuhan. Begitu. Sambung dia, fa innaka in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan bahawasanya engkau jika tidak ada engkau melihat akan dia. Kalau kita tak nampak Tuhan depan kita, maka bahawasanya melihat ia akan dikau. Setidak-tidaknya kita tahu Tuhan nampak kita. Bila ada perasaan tu tuan-tuan, kita buat kerja betul Ada buat kerja tak betul ni pasal tak ada ihsan dalam diri dia, tak ada ihsan. Jadi pegawai masjid duk songlap duit masjid. Tak ada ihsan. Dia tak tahu kata Tuhan duk tengok dia. Duit yang orang duk derma masuk dalam tabung apa semua ni, dia buka sambil duk kira tu macamnya lipat. 5-60 ringgit buat dalam poket lepas buang kali. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal apa? Satu, dia tak beriman dengan Allah. Yang kedua, yang pastinya dia tidak ada ihsan. Dia tak tahu kata Tuhan duk tengok tu. Dia ambil tu Tuhan duk tengok. Ambil pula duit orang sedekah ke masjid. Orang wakaf duit tu untuk masjid. Ambil pula atas masjid. Ambil pula atas nama pegawai masjid. Oh, cukup kau. Cukup kau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan ihsan. Nabi SAW terang macam tu. Dan juga dia kata ihsan itu dikehendaki sebagai ikhlas pada ibadah dan khusyuk dan lapang hati pada waktu mengerjakannya. Ikhlas. Buat apa benda ikhlas kerana Allah. Dan ikhlas itu iaitu dibezakan amal itu daripada riak dan daripada asing dan mengasingkan daripadanya. Itu dia. Yang kata ikhlas ni ialah jangan ada unsur riak. Nak bagi orang tengok, nak bagi apa tak mau.
Kalau ada benda ni, astagfirullahalazim, potong buang. Dan benda ni dia main. Benda ni dia nanti main. 3 penyakit yang kita nak lari, tak boleh. 1, riak, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah ni cerita. Cerita nak bagi orang dengar, nak bagi orang kata kita ni dahsyat. Yang ketiga, ujub. Ujub ni tunjuk ke orang pun tak, cerita ke orang pun tak. Tapi duk jadi biskut Mary, duk kembang sorang-sorang lagu tu. Nak lepas 3 ni tuan-tuan, ini jaringan maut. Jaringan maut. Duk kena saja, jari ni duk kena kita. 1, bila orang tengok dandan semayang pun, sujud pun bagi lama. Duk berasa orang duk tengok. Selalunya kalau tak ada orang tengok, semayang cepat. Datang habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila duk berasa orang duk tengok kita ni lagu semacam lagu buat mata hudui lagu tu. Kalau kerana nak tunjuk ke orang, habis. Kalau kerana tu, kalau tak ada kerana tu, kita elok ikhlas, alhamdulillah. Nak jaga ni. Sum'ah. Kita dah buat elok dah, bakit semayang malam, tengah malam, apa semua. Tak ada lah nak bagi tahu ke orang lagu ni. Sengat-sengat masuk bilik ayak, biar semayang. Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat, apa semua elok dah. Zikir apa, patuk badan sikit. Tengok buka Quran, baca abang semuka dan sebagainya. Macam tu. Dah buat elok dah. Siapa pun tak tahu apa, semua cantik. Esok pergi tempat kerja. Lagu duk pergi abang ke orang pula. Ambo mengantuk. Bukan nak abang mengantuk tu, nak abang selepas mengantuk tu. Mengantuk. Orang kata hang tengok bola ke semalam? Aku bola-bola tak ada. Lama dah tak tengok. Itu mengantuk pasal apa? Bangkit buat sunat, buat cip. Jahanam. Cerita nak bagi rosak. Tak cerita, dia jadi gatal dalam perut ni lagi. Cerita jahanam. Penyakit lah yang ni, kata penyakit. Satu lagi ujub lah. Ujub ni cantik lah, tak tunjuk ke orang, cerita kat siapa pun tak. Tapi seorang-seorang lagu duk ingat. Kekuatan dalam kampung ni, malam ni aku seorang. Rasa bangkit buat semayang. Sebagai manusia tuan-tuan, benda ni dia main. Benda ni dia main. Hang satu apa alim besar ke, satu ustaz terkenal ke, satu apa. Benda ni tuan-tuan tak boleh cakap. Pasal apa? Pasal iblis syaitan ni dia bergerak dalam darah manusia. Dia main. Bila dia hinggap ni, astagfirullahalazim. Kata apa ni, aku tak mau ini semua. Aku nak amalan aku ikhlas. Lawan balik macam tu. Lawan balik macam tu. Mudah-mudahan lama-lama dia sebati keikhlasan tu dalam diri. Betul. Dan kata khil, ikhlas itu tidak berkehendakkan puji atas amal. Yang dikatakan ikhlas tu, dia tak mengharapkan orang puji dia. Orang cemuh dia pun tak apa. Janji hak dia buat tu benda baik. Cukup. Begitu. Maka rupa memperbuat ihsan itu, membuat ihsan pada ibadah itu, iaitu telah dikatakan oleh Nabi SAW. Bahawa engkau buat ibadah seolah-olah engkau lihat Tuhan di hadapan kau. Memandang hati engkau dan perbuatan kau. Kita waktu semayang, waktu buat ibadah ni rasa macam Tuhan tu ada depan kita. Rasa macam tu. Maka dengan sebab engkau nampak seolah-olah Allah ada di depan engkau, maka engkau pun buat ibadah yang disuruh itu cukup dengan syarat dan rukunnya, cukup dengan khusyuk dan khuduk dan elok pendiriannya. Maka tidaklah hatimu berpaling kepada niat nak memperbuat amal biar dilihat orang bagus dan cukup tertib, maka jadi dapat nama kepujian dia. Rasa macam Tuhan duk tengok kita. Macam mana tuan-tuan? Bila Tuhan tengok ni macam mana? Kita manusia duk kerja apa semua, ada bos, ada apa, ketua jabatan, ada lagi atas pengarah lah apalah semua. Kalau dengar kata pengarah nak turun main melawat pejabat kita, macam mana kita buat? Tingkat nakpo tak pernah lap tu pun tahu lap sampai merlap. Pasal apa? Pasal pengarah nak main. Pengarah nak main nak kena tunjuk yang elok dekat pengarah. Pengarah nak main berdiri dalam ofis tu. Pengarah nak tengok ni keliling-keliling ni. Habis nu pokok-pokok bunga di rumah nu usung main pejabat habis. Pasal apa? Nak bagi pengarah tengok kemas pejabat dia ni. Pengarah pun kita bersedia nak bagi elok sampai macam tu. Nak tunjuk kat dia kata kita ni buat elok. Ini kepula Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa kita tak buat elok ke dia? Itu cerita dia.
Maka jika sekiranya tak sampai kehendak kamu memperbuat sebagaimana nampak Allah di dalam berbuat ibadah itu, maka hati-hatikanlah pula pada diri kamu. Dan ingat dan i'tiqadkan bahawasanya Allah melihat engkau memperbuat apa yang engkau buat. Setidak-tidaknya kita tahu, walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita tahu Allah ada tengok kita. Orang budak-budak pergi supermarket. Tak ada pun security guard duduk berdiri sebelah dia. Tak ada. Tapi dia tak curi barang. Pasal apa dia tak curi? Dia antara sebab dia tak curi pasal apa? Dia tahu kamera duduk ada di atas. Kamera tu duduk tengok dia. Security tak ada depan dia. Officer yang duduk jaga keselamatan tak ada depan dia. Walaupun tak ada, dia tahu ada kamera duduk tengok dia. Dia tak berani curi. Walaupun dia tak nampak Allah duduk ada depan dia, tapi dia tahu Allah duduk nampak dia, maka dia tak buat benda tak elok. Itu maksudnya. Dia kata dan ingat dan i'tiqad bahawa Allah melihat semua perbuatan dia. Dan dengan kerana itu disempurnakanlah ibadah itu cukup dengan syarat-syaratnya dan rukunnya dan segala tertib dan aturannya. Dan peliharalah hati daripada berpaling kepada lain daripada Allah dengan rendah diri dan tetap hati dan tetap anggota dan tenang serta elok tertib segala yang dikerjakan itu. Oleh sebab pada i'tiqad kamu Allah sentiasa memandang apa perbuatan kamu. Itu dia. Dia kenal lagu tu. Dia yakin Allah duk tengok dia. Dia kata maka dengan keterangan yang di atas dapatlah kamu ketahui bahawa sabda Nabi itu sedikit cakap tetapi besar makna dia. Nabi cakap banyak tu aja. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa innaka illam takun tarah fa innahu yara. Pendek Nabi kata tu, tapi kesan dia, impact dia pada jiwa kita cukup besar. Sekira-kira manusia kalau ada ihsan dalam diri dia, dia jadi orang baik. Begitu. Dan bawah tu adalah huraian benda yang sama. Wallahu a'lam. Kemudian muka surat sebelah tu dia sambung sikit lagi pasal ihsan. Kemudian kita akan sambung di perenggan bawah tu, qala fi kulli zalika yaqulu lahu sadaqta. Kita sambung sikit lagi ni. Dekat tu, qala fi kulli zalika yaqulu lahu sadaqta. Maka Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar pada tiap-tiap yang demikian itu, berkata laki-laki itu bagi Nabi, benar engkau ya Muhammad. Yakni tiap-tiap soalannya dijawab oleh Nabi. Maka tiap-tiap sudah habis dijawab oleh Nabi dan habis diajar oleh Nabi, berkata pula orang muda itu kepada Nabi, telah benar engkau pada apa yang engkau katakan itu. Yang ni yang pelik. Dia tanya Nabi, iman tu apa? Nabi jawab. Dia tanya Nabi, Islam tu apa? Nabi jawab. Dia tanya Nabi, ihsan tu apa? Nabi jawab. Tiap-tiap kali Nabi jawab, dia kata sadaqta, betul. Apa yang hang kata betul. Apa yang hang kata betul. Jadi sahabat-sahabat maka bertambah-tambah lagi heran. Siapa dia ni? Dia tanya. Ni patutnya orang tak tahu tanya. Tapi dia ni dah tanya. Bila dah Nabi jawab, dia kata betul. Maknanya dia tahu. Kalau dia tahu, dia ni siapa? Macam mana dia boleh tahu benda ni? Ini yang menjadi tanda tanya. Kemudian qala fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kata Sayyidina Umar, maka heran kami daripada perbuatannya yang demikian itu. Ditanyanya akan dia, kemudian dibenarkannya pula. Maka jika sekiranya katanya tahu aku ataupun faham aku, maka tidaklah kami heran. Dia tanya, bila Nabi terang, dia kata faham. Tak heran yang tu, makna dia tak faham. Dia tanya, bila Nabi terang baru dia faham. Ini dia tak kata faham, dia kata betul. Betul. Dia kata ini tidak begitu. Bahkan seperti orang yang sudah pandai pula pada semua yang ditanyanya itu. Maka jadilah heran kami. Bila sudah pandai, apalah pula buat datang bertanya. Dan Nabi pula memberi jawab dengan tidak bersangkut lagi. Nabi SAW pula, bila dia tanya, Nabi jawab. Bila Nabi jawab, dia kata betul. Dia kata betul pun Nabi tak buat terkejut. Nabi tunggu dia tanya lagi. Nabi jawab lagi. Macam ada satu bincang dah sebelum tu. Jadi sahabat-sahabat syarat dengan tanda tanya dalam diri. Apa hal ni? Siapa dia ni? Betul. Cara Melayu kita lah. Ni betul ni duduk di mulut. Kan orang Melayu kita bila duduk sembang. Sembang kawan tu duduk cerita. Betul. Betul tu bukan lagu Jibril kata betul. Yang tu betul. Kadang-kadang tak betul. Betul.
Betul? Habis orang tu cerita betul? Betul? Ada satu lagi pula, to. Bila kau ni cerita to. To dia tak main go, dia tak main kacau. Itu tabiat. Tapi Jibril alaihi salam, ni laki-laki yang stranger ni Jibril, dia akan terang kemudian. Jibril ni bila dia tanya, Nabi jawab. Bila Nabi jawab, dia kata betul. Betul itu maksudnya apa yang Nabi kata tu memangnya betul. Dia endorse apa yang Nabi kata tu sebagai betul. Dan sekaligus dia nak mengajak sahabat-sahabat yang dua ada di dalam majlis Nabi SAW. Lepas ini insyaAllah kita masuk qala famatas sa'ah. Kata orang muda itu lagi, bilakah masa jadi kiamat? Ini menarik, tuan-tuan. Ini menarik. Dia tanya Nabi, bila kiamat? Bila nak kiamat? Nabi jawab kat dia. Lepas itu dia akan cerita beberapa tanda kiamat. Beberapa tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat yang disebutkan ni banyak berlaku. Dalam masyarakat kita lah sudah banyak berlaku. So kita akan dapat kesimpulan daripada hadis ni insya-Allah bulan depan. Lepas kita akan masuk tajuk bab ma jaa fi idafatil fara'id ila al-iman, iaitu bab yang datang pada menyatakan, membicarakan dihubung segala fardu itu kepada iman. Apa benda fardu? Benda fardu ni kalau buat, maka dia menjadi penunjuk bahawa kita beriman kepada Allah. Lepas itu dia main hadis yang panjang, kemudian dia main cerita tentang al-iman. Iman itu dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Juga adalah kupasan yang menarik. Wallahu a'lam. Sukan dengan tasbih kafarah dan suratul As.